Dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Ada orang sanggup buat apa saja demi cepat kaya, demi dihormati, demi kuasa yang tak nampak di mata manusia biasa. Termasuk aku. Aku pernah percaya janji bomoh lebih kuat daripada doa ibu. Aku pernah yakin tali pocong hanyalah alat, bukan sumpah. Sehinggalah satu malam, sesuatu yang sepatutnya terkubur bangkit semula. Bukan untuk menakutkan, tetapi untuk menuntut janji yang aku langgar sendiri. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kepada para pendengar dan kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Seperti biasa, kita akan kongsikan cerita-cerita ataupun pengalaman seram kepada pendengar. Kisah yang diceritakan ini daripada pengalaman seorang lelaki yang mengambil ilmu dan jalan yang salah melalui tali pocong yang diambil di kubur. Sebelum kita teruskan dengan cerita ni, boleh tekan butang like dulu, dan kepada yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan loceng di bawah supaya tak ketinggalan video terbaru nanti. Jadi seperti biasa, kita teruskan dengan cerita ni. Assalamualaikum kepada admin dan semua pendengar. Aku menulis kiriman ini bukan untuk mencari simpati. Aku cuma mahu kisah ini dijadikan peringatan ataupun pengajaran supaya jangan ada lagi manusia yang mengulang kesilapan seperti aku. Nama aku tak perlu disebut. Cukuplah aku dikenali sebagai seorang lelaki yang pernah tamak dengan ilmu gelap. Aku dibesarkan dalam keluarga biasa. Tak miskin, tapi cukup-cukup makan. Masalah aku satu sahaja. Aku terlalu ingin dihormati. Aku penat dipijak, penat dipandang rendah, penat hidup biasa-biasa. Dan dari situlah aku mula mencari jalan pintas. Aku diperkenalkan kepada seorang bomoh tua di pedalaman. Orang kampung panggil dia Tok Pawang. Ilmunya bukan main-main. Ramai datang kepadanya, tapi tak semua balik sebagai manusia yang sama. Tok Pawang tak terus terima aku. Dia pandang lama muka aku. Kemudian dia cakap satu ayat yang sampai hari ini masih terngiang. Ilmu ni bukan untuk orang yang mungkir janji. Aku ketawa kecil masa tu. Aku fikir, janji apa sangat? Tok Pawang minta aku sediakan satu benda. Tali pocong dari jenazah yang belum cukup 40 hari. Bukan beli, bukan minta. Ambil sendiri. Aku tahu itu salah. Tapi masa tu, nafsu lebih kuat daripada iman. Malam Jumaat, aku ke tanah perkuburan lama. Kubur sunyi. Tak ada orang. Tak ada apa-apa. Kecuali bau tanah basah dan rasa sejuk yang merayap ke tulang. Aku gali perlahan-lahan. Bila papan keranda terbuka, aku nampak kain kapan masih putih. Masih kemas. Aku longgarkan ikatan di kepala dan kaki. Tangan aku menggigil. Bukan sebab takut, tapi sebab tamak. Aku ambil tali pocong itu, lipat dan simpan dalam kain hitam. Sejak malam itu, hidup aku berubah. Rezeki aku naik. Orang mula hormat. Apa yang aku cakap, orang ikut. Aku jadi lain. Tapi Tok Pawang dah pesan. Ilmu ni ada syarat. Jangan guna untuk aniaya. Jangan lupa sedekah. Dan satu lagi, bila tiba masanya, tali itu mesti dipulangkan. Aku angguk. Aku janji. Masalahnya, bila hidup dah senang, janji jadi ringan. Aku mula guna ilmu itu untuk kepentingan diri. Menjatuhkan orang. Mengikat rezeki orang lain. Aku lupa sedekah. Aku lupa pesan. Dan yang paling teruk, aku simpan tali pocong itu lebih lama dari yang dibenarkan. Gangguan bermula perlahan. Mula-mula mimpi. Aku mimpi berada di kubur yang sama. Aku dengar bunyi nafas. Bukan dari depan, tapi dari belakang kain kafan. Dalam mimpi itu, satu suara berbisik. Kau janji. Aku bangun dengan peluh sejuk. Lepas itu, bau tanah kubur mula ikut aku. Dalam rumah, dalam kereta, bahkan dalam solat. Setiap kali aku buka kain hitam, tali pocong itu makin gelap, seolah-olah menyerap sesuatu. Satu malam, aku dengar bunyi geseran di luar rumah. Bukan langkah, tapi seperti kain diseret. Aku intai dari tingkap. Di bawah lampu jalan, aku
aku nampak satu lembaga berdiri tegap. Pocong. Bukan melompat. Bukan mengilai. Dia berdiri menghadap rumah aku. Kepalanya tunduk sedikit, seolah-olah menunggu aku keluar. Aku tutup tingkap. Aku baca apa yang aku ingat. Tapi suara itu muncul lagi. Kali ini jelas. Pulangkan apa yang bukan milik engkau. Sejak malam itu, pocong itu muncul hampir setiap malam. Kadang di hujung katil, kadang di bilik mandi, kadang berdiri di belakang aku. Dalam pantulan cermin, dia tak pernah serang, tak pernah sentuh, cuma berdiri dan mengingatkan. Aku cari Tok Pawang. Rumahnya kosong. Orang kampung kata dia dah meninggal 3 bulan lepas. Masa tu aku tahu aku dah bersendirian. Gangguan jadi semakin berat. Satu malam aku lumpuh. Tak boleh gerak, tak boleh bersuara. Pocong itu duduk di dada aku. Wajahnya mula kelihatan. Bukan wajah marah, tapi wajah kecewa. Kain kafannya basah. Air tanah menitis ke muka aku. Dan buat pertama kali, dia bercakap panjang. Aku tenang sebelum kau datang. Kau ganggu. Kau janji. Kau mungkin. Sekarang, aku tuntut balik apa yang kau ambil. Esoknya, aku jatuh sakit. Doktor tak jumpa apa-apa. Berat badan aku susut. Rambut gugur. Aku mula nampak bayang walaupun siang hari. Akhirnya, aku ikut pesan orang tua kampung. Aku pulangkan tali itu ke kubur asal. Aku minta ampun. Aku menangis. Malam itu, pocong itu berdiri sekali lagi di hujung kubur. Kali ini, dia angguk perlahan. Kemudian, dia rebah ke tanah dan hilang. Sejak itu, hidup aku kembali biasa. Rezeki sederhana. Tiada lagi kuasa. Tapi setiap malam Jumaat, aku masih bau tanah basah. Bukan kerana dia marah, tapi sebagai peringatan. Janji dengan alam yang tak nampak, tak pernah dilupakan. Kepada sesiapa yang sedang mendengar, ilmu yang diambil dengan cara kotor takkan pernah membawa berkat. Dan janji dengan makhluk yang telah mati lebih berat daripada janji sesama manusia. Kalau kau rasa kisah ini sekadar cerita, ingat satu perkara. Tak semua yang kembali dari kubur datang untuk menakutkan. Ada yang datang untuk menuntut apa yang sepatutnya tak pernah kita ambil.